Ini abang tahu tak penyakit abang dah teruk. Ada ubat bang. Operate kata matinya. Kalau tak kena teranjang masa tu, yang kira untung. Masalah problem. Maksudnya sikit mati-mati kena dalam. Betul tak? Baru kahwin tak ada anak, bapa duduk rumah merayap malam-malam 3 bulan. Oi, biasa cantiknya bulan malam ni. Yang ya apa bang? Hujan lebat malam bulan. Mencil tu. Jangan lupa bawakan nikah. Tak bawa pun tak apa, cara kau jalan pun tahu. Jalan-jalan kepit-kepit tangan. Alah, tu bang bang. Sekali kakak kepit boleh kadang-kadang gatal. Jalan sendiri sini. Mat, bini kau mana? Aku belakang. Kenapa aku lembab jalan ambilnya? Tak ada kepit-kepitnya dah. Ya? Kalau duduk pun jalan, ada tahu lah. Kalau kita operasi dulu kat kasih apa ni? Sembako. Assalamualaikum. Saudara, siapa rumah ni? Isteri saya. Ya ke? Sorry lah, tak apa. Jadi, Assalamualaikum. Salam. Dia tengah baca tarik tersangkut dari dia. Stres. Jangan lupa. Next. Okey, kita ringkaskan lagi ibadah fardu dan sunat yang wajib dan yang sunat pendidikan dan soal berjamaah surah sebagainya. Tapi yang penting sebenarnya ibadah yang paling penting dijaga dalam rumah tangga ialah ibadah solat. Itu je pesan saya. Saudara, tahu tak bangganya isteri bila suami berkata, yang abang malam ni tak pergi masjid, jom kita solat isyak berjamaah. Ya ke bang? Bangga dengan itu. Boleh panggil anak-anak bang? Okey, seronok dah. Abang nak baca surah apa malam ni? Al-Baqarah. Suara aku kan? Banyak tu. Hafiz Quran juga. Seronok dengan suami dengan anak-anak, dengan suami baca Al-Baqarah. Kat belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Betul lah. Allahu Akbar. Saudara-saudari yang saya hormati, hakikatnya ini, jangan kata nak sembahyang berjamaah. Suami dikejut, bininya ditampol. Suami dikejut, bini diterajam. Ini apa benda ni? Saya minta maaf. Kadang-kadang saudara-saudari yang tak bijak. Yang satu kata bininya bengkak matanya. Kenapa cik tampol bini? Macam mana saya tak tampol, Ustaz? Cuba Ustaz bayangkan. Ya, dia simbah air satu cedok. La ilaha illallah. Kenapa kau simbah? Macam mana saya tak simbah, Ustaz? Cuba Ustaz fikir. Aku dah penat. Dia fikir-fikir. Saya kejut tak nak bangun. Anak kejut tak nak bangun. Anak dah komplain saya. Mama kata semua wajib. Papa tak nak sebut. Kuang dulu. Boba. Cik luar kejap. Cik Puan. Kenapa? Nangis. Saya kata niat betul tapi cara tak betul. Macam betul. Kita kena hikmah. Kan? Besok pagi, abang kejut bangun. Abang tak bangun sudah. Nabi ajar ambil air percik 3 kali. 3 kali percik, bukan 3 cedok. Kan lain tu bunyinya. Percik juga tak nak bangun sudah nak tidur. Bagi dia tidur. Luruskan kaki. Kepala saya ingat tegak balik. Kalau orang ikat sudah. Tak bangun juga sumbak kapas. Kapas tangan putar semua. Yang baik gini. Al-Fatihah. Boleh. Tetapi itu bagi orang yang dalam Mekah baru kahwin jangan pergi dulu. Yang baru kahwin dengan penuh kasih sayang. Hikmah. Dia sudah ni bangun duduk sebelah suami, pandang suami sudah dapat pahala. Dalam Islam 4 perkara dipandang otomatik pahala ya. Kaabah, Quran, bapak-bapak, suami isteri betul. Jangan pula bang tak mengaji malam ni. Ustaz kata kan pandang aja. Kenal tu dinding. Okey, pandang suami. Terus cium. Caranya jangan dia elok sudah. Cium sekali dengan senyuman dia bangunkan bagus. Jam tolong elakkan. Kalau tak masalah juga kena buat apa yang nak suku bang, woi sempat lagi ni ya. Itu selalu jadi masalah ya. Jogging ya. Ya. Boleh. Kalau tak bangun cium 3 kali. Tak bangun pegang jantung hidup lagi ya. Jadi cium kali ciumlah banyak kak. Insya-Allah suami bang. Ya, kalau tak bangun benda lain bangun ya. Maksud saya tangan.
lah, sikit lah. Saya minta maaf lah, ni buat dia salah-salah. Saya bagi tahu, betul lah ya. Kalau saudara, ini penting. Kalau tak, libatkan isteri boleh mau pasar. Ya? Kalau saudara nak tahu, you punya roket kuat tak kuat, sehat tak sihat, betulnya, hendaklah pastikan dia bangun sebelum saudara bangun. Betul. Pastikan dia bangun sebelum saudara tanda dia. Pembuluh darahnya bagus. Ini baca dalam majalah, benda ni ada. Orang masih boleh baca. Ini betul-betul yang kita kena jaga. Kalau saudara bangun, dia tak bangun-bangun. Kalau tak bangun juga, ini sensor problem ya. Jadi saudara kena SMS saya, nanti saya ajak sensor dia macam ya, RM2 SMS ya. Okey, kita faham betul ya? Okey, aurat, adab dan sebagainya. Okey, brother-brother berbincang ya. Kalau dah boleh, banyakkan berbincang. Dah kahwin, sebelum kahwin, nak kahwin, banyakkan berbincang. Susun rumah tangga baik, insyaAllah. Ya, dah kahwin, nak anak berapa orang, amalkan perbincangan. Ya, Afifah anak 5 tadi, betul ya? Saya sebelahnya Ustazah, berapa anak agak-agak? Saya akan tanya semua, biar ada. Berapa? 5 juga, alhamdulillah. Saudari? 6. Oh, ada peningkatan. Ustazah berapa? 6. Saudari? 4. Aywa. Saudari? 5. Saudari? 4 atas, 5. Saudari? Ustazah berapa? 5. Saudari? 5. Saudari? 6. Saudari? 5. Saudari? Tak anak-anak. 7. Wah, ini rajin. Okeylah, ini ibu wawasan ya. Sebelah berapa? Kalung berapa kalung? Ya, tak dengar. Ya? 4. Okey, sebelahnya. Saudari, kita menunggu ini ya. Berapa? Ya Allah. Berapa? Cepat, jangan tengok orang. Mana yang cakap saya tak dengar orang ni? Kertas kerja. Jauh sangat lah. Orang perempuan pula. Mana lagi? Sebelah sini lah. Ni kakak ni. Kakak tepi ni. Ya Allah. Berapa? Yang pakai jam kat gelang hitam tu. Berapa? Cepat masuk ni. Berapa? Apa saya tanya, kalau cakap mana? Berapa? Kenapa kita bincang? Ini harapan berapa? Dah lama. 5. Saudari? 6. Saudari? Dah beli. Aku nak tengok sampai 6 juga. Tepi sana? Simple. Dulu kita? Tepi. Selektif. 8. Oh, ini super rajin. Okey, berapa? Kita dengar lelaki kejap lagi. Berapa? 5. Saudari? 4. Cukup? Okey, mari kita dengar harapan lelaki. Berapa? 7. Starting. Starting tadi 4. Berapa Ustaz? 7. 5. Selagi mampu. Saya kalau nak tafsir luaran dan dalaman pandai. Tafsir luaran selagi mampu yang mana? Batinnya kainnya. Okey, bagus. Saudara. 5. Tengok keadaan. Apa dia tengok keadaan ya? 8. 5. 6. 7. 5. Tadi Ustazah tadi tudung biru 4 ya? Saya tengok hidungnya lebih lah. Nanti tengah ajak, saya ajak sikit. Macam mana kita dah tengok orang perempuan subur tak subur, anaknya rabu. Ini yang diajar bukan saja. Jadi saudari kalau nak tahu suaminya poligami tak boleh poli, agaknya kita boleh tahu cara dia. Tengok tapak tangan kita tahu. Sebab tu Nabi suruh tengok tapak tangan perempuan kan. Tinggi. Saya turun ilmu satu hari pada. Jadi kata 4 betul. Boleh tengok tapak tangan buat begini. Tangan kanan kat long. Sebab saya tak ada masa. Jadi dia kata 4 tadi saya selebih. Tangan kanan. Tak pun begini betul. Buka. Tu 5 orang.